Jangan lebih-lebih. Nanti terkehil pinggang. Udah, mari senam sama-sama. Kenapa Tom? Seluar koyak. Akak nak ambil tempahan kuih raya banyak-banyak. Sedapnya. Sedap. Sedap sangat. Saya suka. Kak Ros jago buat sing-sing. Ingat apa? Bila Atuk belah beruk? Beruk ni kawan Atuk punya. Atuk pinjam untuk petik kelapa. Bulan Ramadan ni peminat kelapa tinggi. Jadi Atuk pun nak... Siapa kacau akan kena tangkap dengan malu asing. Tak percaya? Mana pula ibu ayam ni? Lepas tu, ia akan dimasak dan disterilkan. Kemudian, dimasukkan ke dalam mesin pengering. Seronok hari ni. Dapat makan kambing kulit, dapat sambal hari jadi mimi dan dapat popcorn. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Betul. Belilah satu. Letak kat rumah. Akak memang tengah cari penapis air nak pasang kat rumah. Tapi, kita kena yakinkan opah dulu. Hati kaya Arhamar Rahimi. Amin. Ya Allah, kerana-Mu kami berpuasa, dengan-Mu kami beriman, dan dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dah tu. Cikgu, tadi saya nampak ramai murid kat kelas sebelah. Ada apa kat situ, cikgu? Saya tahu. Cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Wah. Tapi lembaga hitam. Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh, kena simpan. Kawan-kawan. Aku kaya. Aku banyak duit. Akak tak nak pergi ke? Pergilah dulu. Kejap lagi akak datang. Akak nak habiskan kerja ni dulu. Jom.